Okey, untuk video kali ni kan saya nak buat apa semua untuk sarapan pagi dekat Kangak Perlis. Kedai ni dia agak viral jugalah, terkenal dengan dia punya roti canai dan penebarnya dengan cerita orang perempuan, awet cun lah. So itulah kita pergi terjah tengok. Kita minta izin buat video, kalau dia bagi kita on. Tapi sebelum tu kan, kepada hampa je yang baru jumpa channel ni, mohon support sikit, subscribe channel YouTube Warung Hunter. Semoga apa semua dipermudahkan urusan dan dimurahkan rezeki selalu. Jom kita pergi. Nampak tu lah, dah sampai dah. Dia dekat dengan ni lah, Taman Sri Firdaus Kangak. Jom. Memang layan bro, memang layan bro. Assalamualaikum Ayah. Waalaikumsalam. Sihat lah. Saya tengok orang kata apa, heran dekat sini yang buat kerja, yang tembak tu semua perempuan. Betul. Belah depan ni semua perempuan. Semua perempuan lah. So nama warung ni nama warung apa lah? Warung Nana. Warung Nana. So lokasi ni kat mana ni? Lokasi kalau hampa nak main, hampa boleh search Warung Nana. Okey. Dekat Kangak. Area Kangak, kawasan dekat Perlis. Dia dekat ni lah. Taman apa? Taman Sri Firdaus. Taman Sri Firdaus. Okey, dekat sini jual apa? Sini ada roti canai dengan nasi lemak. Kami punya roti canai macam-macam lah dah. Oh, ada banyak tengok nampak. Tu ada banyak. Biasa telur. Antara yang selalu orang order lah roti apa? Selalu Atau yang best seller lah, yang banyak order. kalau best seller tu roti sambur. Roti sambur. Roti dol. Roti dol. Roti dol tu macam mana? Roti dol tu dia roti biasa, telur mata atas, lepas tu kuah banjir. Kuah banjir. Macam sini harga macam ni bermula RM1.05. RM1.05. Kita tengok nasi lemak ada dekat tu. Nasi lemak kami ada macam-macam lauk lah. Lauk apa ada tu? Contoh sotong kering, bilis telur, ayam, sardin. Yang tu je. Okey, so waktu operasi pukul berapa? Waktu operasi pukul 7 sampai 12.30 hari. Setiap hari? Cuti hari Selasa. Cuti hari Selasa. Okey lah ya, saya nak try lah ya. Boleh? Yang tu nampak lain sikit, roti sanggul Pattaya. Sanggul Pattaya boleh? Okey, warung Nana ni kan sana daripada Bohor Pulai, di Jalan Kampung Bakau. Tu ada nampak signboard Kampung Sena. Itu adalah aiskrim Mokti. Dia pun kat sini geng. Tepi jalan je. Dia dekat dengan ni persimpangan nak masuk ke Taman Sri Firdaus Kangak Perlis. Macam ni berapa? Kita tanya toke ya. Kak, macam ni berapa? Yang tu Sampai sotong, telur separuh, bilis goreng RM6. RM6. Okey. Test. Okey, Assalamualaikum. Hai guys, apa khabar semua? Selamat kembali menonton ke channel YouTube Warung Hunter. Nama saya Abang Wi. Dan lah ni saya berada di Warung Nana yang terletak di Jalan Kampung Bakau Kangak Perlis. Warung ni kan dia dekat betul-betul dengan simpang nak masuk ke Taman Sri Firdaus. Tak jauh dengan depan ni ada Mokti Aiskrim. Ataupun payah-payah hampa boleh Waze ataupun Google Map. Jadi saya main pun saya Google Map je Warung Nana. InsyaAllah sampai kat sini. So dekat sini apa yang uniknya, yang orang kerja dia kan di bahagian depan ni semuanya orang perempuan. Daripada yang cedok si lemak tu, daripada yang tebak roti canai, semua perempuan. Dan kedai ni juga antara kedai yang agak viral jugalah. Mungkin disebabkan dia punya tukang tembak dia yang comel. Nama dia Ayah. Okey, untuk pagi ni kan inilah dia menu sarapan pagi saya hari ni. Orderlah lebih sikit sebab alang-alang dah main sini kan. Nanti dah balik Putrajaya, rindu pula kan. Alright, so inilah dia nasi lemak. Saya ambil nasi lemak juga. Sini pun ada nasi lemak. Nasi lemak saya ambil lauk ni sambal sotong kering. Saya berbilih sikit dengan telur obis separuh. Ini katanya harga RM6.5. Ini memang favourite lah, sambal sotong kering ni. Lepas tu dah main sini kan, kena wajib order, wajib try mereka punya roti canai. Tapi saya ambil yang lain sikit lah.
Ini namanya roti apa nama? Lupa dah. Roti sanggul Pattaya. Okey, ini namanya roti sanggul Pattaya. Dia macam dia roti bom lah. Roti bom tapi dibalut dengan telur kat luar. Tapi dalam dia tak ada gula. Kalau nak gula boleh request. Roti sanggul Pattaya. Saya pegang sana. Macam ni lah rupa dia. Dia roti bom balut dengan telur. Dia serve dengan, dia bagi dengan kuah dal. Dalam ni ada sambal. Jomlah saya nak makan dululah. Saya rasa saya nak makan roti dulu. Makan roti sikit. Lepas tu kita berkenal pula dia punya nasi lemak. Tapi sebelum tu saya nak minum dulu. Saya order ni lah. Untuk minuman saya order yang teh o suam kosong. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Asyik duk minum manisnya kan. Teh ais lah, skepe ais lah. Pagi ni kita minum yang kosong lah. Dia beri kuah tak kat situ. Dia punya customer dia tak berhenti-henti. Nasib baik saya main awal sikit. Saya sampai tadi sekitar pukul 7.45 pagi lah. Hari ni hari Sabtu, so kena main awal sikit. Jom. Oh, ni agak unik juga lah ni. Biasanya roti canai je kan. Biasanya roti canai balut telur. Ni dia buat roti bom. Roti bom dia balut dengan telur. Tapi katanya dekat sini dia punya best seller adalah roti canai sarang burung. Tapi jenis yang tak ada inti lah. Telur 2 biji je. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Roti dia lembut. Sedap. Makan saja pun sedap ni. Tak gaduh cecah kuah. Sekali lagi. One more time kan. Wow. Sedap kan. Nampak dia punya dalam dia. Tengok. Tapi sebelum saya main, saya tengok dia punya review lah, Google review. Ramai kata sedap. Tu yang siapa nak kena main jugalah. Dah alang-alang balik boleh kan. Kedai ni katanya buka sekitar tahun 2017 lah. Ya. Cicau kuah. Ada kuah dal, kuda acar yang disampuk dengan sambal. Untuk dia punya kuah acar dia jenis yang tak berapa pekat sangat lah. Tak cerai sangat, tak pekat sangat. Sedang-sedang. Sedap. Macam yang nampak tadi. Kat sini ada juga roti canai yang lain lah. Kan? Daripada roti canai yang biasa, sang burung, jantan, kahwin, telur, semua tu ada. Yang biasa harga dia RM1.5 lah. Okey, roti sanggul Pattaya ni saya tak terpisat sebab tak sabar nak makan mereka punya nasi lemak. Sekejap lagi kita sambung lah. Sebab nasi lemak ni memanggil-manggil. Tak tahu tu. Alright. Okey, ini dia. Nasi lemak sama sotong kering, ikan bilis goreng, telur rebus separuh. Dia pun juga dengan dia punya sambal dia. First, saya nak rasa dulu dia punya nasi lemak tanpa kena ataupun tanpa goreng dengan dia punya sambal lah. Kita test tengok lemak ke tak lemak. Dia punya nasi lemak dia dia lemak tapi tak terlalu berlemak. Dia rasa yang jenis lemak yang light-light je. Dia tak heavy sangat lah.
Ni dia punya sambal sotong kering. Sotong kering ni dia potong alih-alih macam tu. Dia punya sambal dia pedas yang biasa-biasa. Tak terlalu pedas. Ini dia punya sambal. Tak terlalu pedas. Dia jenis pedas ya. Dia tak dia manis pun manis. Sikit-sikit je ujung. Bomai dia punya manis. Tapi dia lebih kepada pedas lah. Kita ambil sambal sotong kering. Bilih goreng sikit. Awak nak rasa bilih goreng Ustaz? Liat ke angup? Bilih goreng dia jenis yang bilih goreng yang halus sikit. Dia tak jenis besar pun. Rangup. Kalau nak makan telur mata apa dah. Tapi saya ambil telur rebus lah. Ambil dia punya sambal sotong kering. Bilih goreng sikit. Ayam Mitsubishi ayam apa? Saya tengok macam dia sebut ayam Mitsubishi. Tu dia. Nasi lemak sambal sotong kering, telur rebus dengan ikan bilis goreng. Marvelous. Untuk dia punya portion nasi dia biasa-biasa je lah, tak banyak sangat, tak sikit sangat. Tapi lama-lama makan berumai dia punya pedas. Tak pasti pedas pada mana. Pedas pada sambal sotong kering ke ataupun dia punya sambal. Dia punya pedas dia attack kemudian. Dia attack last tu. Saya kan sambal sotong kering ni memang favourite lah. Kalau jumpa mesti ambil ya. Dia sambal sotong kering ni dia yang tak beberapa yang tak pernah makan. Dia ada rasa kenyal-kenyal sikit. Dia liat sikit. Tapi sedap. Dan selalunya belah-belah utara je ada. Belah-belah Kedah, Perlis. Rasa tenang je makan kat sini kan. Best lah duduk Perlis ni. Tak ada rezeki lagi nak balik Perlis. InsyaAllah ada rezeki kita balik Perlis. Saya sebenarnya berasal daripada Sungai Petani. Saya lahir kat Sungai Petani. IC 02 lah. Lepas tu pindah balik Perlis. Tapi kalau saya orang mana, saya akan kata orang Kedah. Tak kata orang Perlis. Walaupun duduk Perlis lebih lama daripada duduk Kedah. Okey, sikit lagi geng, sikit lagi. Okey, baik, sekian sahaja untuk episod kali ini. Terima kasih kepada anda semua yang sudi tonton video ni sampai habis. Teman saya sarapan pagi dekat warung Nana yang terletak di Jalan Kampung Bakau, Kangak, Perlis. Tak jauh dengan itulah Taman Seri Firdaus. Dia pun ni buka setiap hari lah, tapi cuti pada hari Selasa sahaja. Dalam seminggu tu dia pakai cuti sekali, hari Selasa start 7 pagi sampai 12 tengah hari, macam tu lah. So macam biasa, jangan lupa support saya, subscribe channel YouTube Warung Hunter. Follow saya juga di platform yang lain. Saya ada Facebook, Instagram dan juga TikTok Warung Hunter. Apapun sarapan pagi dekat Warung Nana macam gini lah. Memang layan bro. Jumpa lagi. Stay safe geng. Assalamualaikum. Mari kita babe. Selamat. Roti Canai. Memang layan